Tuan-tuan nak buat amalan apa pun, tuan-tuan cari yang afdal. Afdal ini maksud dia ada kelebihan. Kelebihan daripada ganjaran pahala dia. Sebagai contoh, tuan-tuan nak semayang zuhur, contohlah semayang zuhur. Tuan-tuan semayang zuhur lepas azan pukul 1.13. Masuk waktu azan 2 rakaat qabliyah, kemudian solat zuhur. Itu waktu paling afdal untuk semayang zuhur. Kalau tuan-tuan semayang pukul 3 petang, semayang zuhur juga. Tuan-tuan semayang zuhur pukul 4.35, lagi 2 minit kena masuk asar, pun semayang zuhur juga. Tuan-tuan semayang zuhur pukul 5, qadaan, pun zuhur juga. Tapi mana paling afdal? Awal waktu tadilah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita fikirlah, apa kena dengan kita ni? Kalau nak buat amalan, suka cari yang pahala sikit-sikit. Padahal sama aja. Tuan-tuan semayang awal pun 4 rakaat, tuan-tuan semayang hujung pun 4 rakaat, tuan-tuan semayang tengah pun tetap 4 rakaat, sama aja. Kalau tuan-tuan pilih nak semayang hujung, dia tinggal 2 rakaat, dah hang kira lah. Pasal apa hang semayang zuhur lewat sangat? Dah tinggal 2 aja, malas nak buat 4. Faham tak? Tak juga. Semayang awal pun 4, semayang hujung pun 4. Tapi peliknya kita ni suka cari yang sikit nak banding dengan yang banyak. Kalau 4 duit nak banyak. Orang bagi kat dia 1,000 dengan 10 ringgit, mana mau? Reti. Pasal batang pahala kita tak mau banyak. Semayang di awal waktu itu lebih afdal pahala dia. Kemudian, semayang berjemaah. Berjemaah afdal 27 kali ganda berbanding dengan semayang seorang-seorang. 27 dengan 1. Semayang seorang dapat 1. Semayang berjemaah dapat 27. Dia cari yang mana? Yang 1. Kemudian tuan-tuan, semayang berjemaah di masjid pula. Subhanallah. Yang kata Nabi SAW, kita berjalan fi kulli khutwatin, pada setiap langkah itu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Mai masuk masjid pula, nu duduk i'tiqaf dalam masjid. Kemudian Allahumma salli Muhammad, mai masjid duduk di saf paling hadapan. Tuan-tuan semayang duduk saf depan sekali, dengan saf nombor 2, mana lagi afdal? Depan lebih afdal. Lagi belakang makin kurang, lagi belakang makin kurang, lagi belakang makin kurang. Tapi kalau kita semayang, kita nak duduk depan, kan nak duduk belakang. Depan situ ada kosong, kita duduk kat belakang ni tahu buat apa? Suruh kawan pi ke depan. Hang lah pi. Kita silakan. Kawan tu kata, tak, pi. Jadi kita pi. Kawan tu nak rokok dah tu imam tu. Peliknya kita ni tuan-tuan, padahal semayang belakang pun 4, semayang depan pun 4. Bezanya ialah pahala yang lebih banyak bila kita duduk di saf paling depan. Jadi kita kena belajar satu benda. Belajar untuk cari yang afdal pada amalan yang kita lakukan.